Aduh, member sangkut lah. Kat Wise tak boleh guna. Siapa saya tak aktif? Kami pilih untuk bergerak menggunakan 5 Star Express dari Keluang. Okey, sekarang kita dah naik bas dari Keluang. So, kita akan gerak ke Singapore, The Plaza. So, dari The Plaza kita akan terus ke Changi Airport. Okey, RM55 saja. Naik bas, tidur. Sampai immigration, turun bas, jalan kaki untuk scan pasport. Lepas tu naik bas balik hala Singapore. Lepas tu sampai Woodlands checkpoint, pastikan ICA dah siap isi, scan pasport. Lepas tu naik bas balik hala ke The Plaza. Sekarang kita baru turun bas. So, sekejap lagi kita nak gerak cari MRT terus ke Changi Airport. Santai. Sampai MRT Stesen Bugis, Azhar beli kad. Lepas tu top up MRT kad. Dalam MRT, dari MRT Bugis ke Changi kena tukar dekat Tanah Merah dalam 8 stesen. Kemudian sampai Tanah Merah ada 2 stesen untuk ke Changi Airport. Kes ni yang dapat free ni. Sampai di Airport Changi 7.58 malam. Dalam 4 jam 30 minit kami cari flight kami T-Way Jeju. Okay, 2.30. Hey, jumpa lagi di episod 2 vlog.